Manakah yang terbaik, isteri bekerja atau tidak? Yang terbaik ialah isteri itu taat dan menyayangi suaminya, sama ada kerja atau tidak. Isteri bekerja dan taat serta sayang pada suami, terbaik. Isteri tidak bekerja, taat dan sayang pada suami, terbaik. Faham lagi? Bukan masalah kerja tidak kerja, taat dan sayang kepada suami. Kerana apa? Kerana isteri solehah itu taat suami. Tidak ada mana-mana ulama kata isteri bekerja tidak solehah. Ada. Kerja atau tidak kerja, yang sebenarnya kerja belaka. Dia tak kerja di pejabat, tak kerja di kedai, dia kerja rumah. Di rumah tu bekerja. Nak, nampak? Yang tak kerja tu isteri kerja tidur. Tak bangun, tak masak, tak apa. Faham? Pakai toreh gini je, minta atau makanan rumah. Faham lagi? Tu baru tidak bekerja. Baik. Dah kalau dia taat belaka, yang bekerja pun taat suami, yang tidak bekerja di luar pun taat suami, lebih baik yang duduk di rumah. Kerana apa? Kerana ada satu hadis, al-mar'atu auratun fahbisuhunna fi buyutihinna. Perempuan itu kebanyakan badannya adalah aurat, sebaik-baiknya ya duduk di rumah. Dengan ayat waqarna fi buyutikunna, duduklah kamu dalam rumah kamu dalam keadaan kemuliaan. Itu lebih baik. Bukan makna dia bekerja itu hina. Kalau nak tanya yang lebih baik, duduk di rumah. Okey? Duduk di rumah tak mesti suri rumah. Ada yang duduk di rumah boleh buat ekonomi, jual online dan sebagainya. Betul tak? Buat kuih dan sebagainya.